in. Akak bukan kat situ kak. Masuk dalam sini pula. Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, Ira akan main game Roblox Home Alone. Apa ramai-ramai ni? Okay, so hari ni Ira bersama dengan Louis. Dia join sekejap je sebab dia busy sikit. So terima kasih lah Louis sebab join ya. Walaupun boleh join sekejap. So Home Alone ni kita duduk kat rumah seorang-seorang, and then macam ada anomali ketuk pintu macam tu lah. Ira tak tahu, Ira lupa baca bukan baca description, Ira baca dia punya tu, tapi dia punya ayat tu Ira lupa. Okay lah. So kalau korang tengok video ni macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so tanpa bermasa, let's go. Okay, let's go. Yeah, 2/2. Okay. Okay, kalau dia left, Ira kena main seorang. Sebab dia busy. Aduh. Okay. It's been so long that Roblox isn't working anymore. Tak lah Ira tak tahu Roblox sekarang ni macam mana, sebab dia tak boleh baca chat. Dia kena buka chat baru boleh baca. Macam tu. Ke Ira yang lagi? Semalam pun sama je. Tak lah. Okay. Loading. I had to leave for the night. I'll be back at 6 a.m. You'll be okay. I left chores on the board. Okay. You need to earn your allowance money before you go home. If Task someone or task, okay. don't Don't open right away. look through the front door I glass. look through the front door glass. Check the cameras on your laptop. Listen to what they are saying. Help Listen what they're saying. Okay. Help people who really need it. earn your Okay. allowance money. Let the wrong ones in. Let the wrong one win and you know. If something If something doesn't doesn't look work, okay. turn off the porch light and they'll leave. Have a good night. You're gonna take care of the house. Okay. Tak tahu lah siapa yang bercakap dengan kita tu. Tapi maybe parents kita kot. Okay, Louis cakap apa ni? Oh my god, Cash, let's go. Cash? What do you mean, Cash? Use the camera to detect anomaly. Yo, ada orang. I need to ask you a few questions. Mana komputernya? Sini. Help with tracking. Okay, kita tengok dulu. An alien. He can imitate. Open the door. Oh. Ask you a few questions inside. Wow, the Mr. Beast. Bukan Mr. Beast. Aduh, dia ni. Okay, Louis ni pun ada channel dia. Tapi dia bagi tahu dah 7 bulan dia tak on YouTube dia sebab dia busy lah, dia belajar apa semua. And Ira, lepas tu dia cakap lah YouTube dia pun dah mati lah. Tak tahulah kenapa sebab mungkin dah lama tak on. Okay, saya tak nak buka pintu. Tutup lampu Macam ni. Stay alert. Fine, stay alert tonight. Kalau kita tutup lampu dia pergi. Okay, saya tak nak bercakap dengan awak sebab awak anomali. Saya dah tengok kat komputer. Louis, mana kau? Ni gambar tadi tu. Okay. Louis hilang. No. Janganlah live lagi. Okay. Kau buat apa kat sini? Apa tu? Apa benda tu? This is expensive. Kau ni dia tengok bilik ni cakap expensive. Yang mana expensive? No. What no? Apa yang expensive ni? Apa dia ni? Tiba-tiba apa yang aku merepek? Okay. Kita ada sanity macam biasa. Bro, I just need water real quick. Okay, ada orang kat depan pintu. Kita check macam biasa. Okay, on dulu. Normal. Kita kena buka pintu ni. Don't do this, okay? Don't do this. Kenapa, Louis? I forgot water at home. Okay, sekejap saya buka pintu. Thanks, bro. Sama-sama. Cepat ambil ni. Lupa kita kena ambil. Sekejap tutup chat dia sekejap. Drop
Okay, kita bagi kat dia. Okay dah, jangan merayal malam-malam ni. Okay, see you at the gym. Tak apa, saya tak nak pergi gym. Kau pun nak muncul. Tadi buat apa kat bilik? Okay, jangan tutup lah. Kejut aku kau ni. Oh, sanity kita 85. Kenapa turun ni? Okay, tak apa. Tutup lampu bagi dia belah. Macam tu ke? Which brother is this? I don't know, man. I don't know. No. Don't do that, okay? Don't do that. Okay, jangan bercakap benda pelik-pelik ya. Kenapa ambil pinggan? What is that for? Oh, ingat benda ni boleh naik. Tak boleh. Apa function benda ni kat sini? Naik ke mana? Apa function benda ni kat sini? Macam mana orang nak buat kerja dapur kalau benda ni kat sini? Okay, kita explore dulu lah. Tadi kat sana ada 2 bilik. Sini bilik air. Itik. Dia party? Yeah, you should go. You should come. think I can. Come on. Okay, tingkap. Kita kena check tingkap ke? Press Q to unlock mouse. Oh, itu kalau kita punya. Open up, I give you the address. Check je lah. Kenapa kau nak kena open up? Okay kak, okay. Oh mak kau. Sekejap, Ira kena celik sekali. On. Okay, jump scare dia tak berapa takut. Ira nak pakai earbud Ira tapi kita lupa cas pula tadi. Sorry, I actually can't go tonight. Seriously? Yes. Yeah, I'm stuck taking Yes. Wow, that's kind of sad. Ya, kena jaga rumah ni. Nanti ada orang masuk situ. Don't worry, you won't be alone for long. Okay, thank you. Dah, pergilah party sana. Kenapa ada gambar berhantu kat rumah ni? Okay, tadi pasu ni jatuh. Memang jatuh ke macam mana? Okay, 48. Oh, kita ada list lah. Clean the windows. Luis, kau buat apa? Luis? Pasal macam tu. Sanity kita 55. No. Oh my god. Habis kalau sanity kita 55, kita kena buat apa? Collect money. Collect before. Apa ni? Don't give me any hint. But my boyfriend just broke up with me. Lepas tu kenapa datang kat sini? Can I use the tissue in your bathroom? Kau tak ada tisu kat rumah ke? Okay, tak apa. Dia normal kan? Okay. Kita boleh buka. Kita kena clean the window lah. Okay, sekejap Ira buat tas lah. Okay, tekan sini. Tekan lama-lama ke? Tekan satu-satu. Okay, satu lagi. Lama nak clean window. Okay, Luis biar dia buat tu. Ira nak buat ni kejap ya. 1/6. Thanks for being nice about it. Okay, tolong bersihkan tingkap ni please. Luis, mana dia pergi? Asal rumah ni makin lama makin bersepah ni? Ke kalau kita salah buat benda makin bersepah? Tengok kotor dah rumah ni, ya Allah. Bersepahnya. Tak apa, clean window dulu. Okay. Okay. Tekan. Come on. Okay, settle. Dah bersih. Okay, tengah ni. Tekan. Ira ingat bila kita tekan window ni, kita boleh buka tingkap. Rupanya tak. Kita kena buat tas. Ira lupa ada tas tadi. 1 minit. 1 jam ke 1 minit? 1 minit. Don't give me. Kita kat sini. Bam. Plumber, please open up please. Open up. Tengok dulu, jangan buka pintu ya. Jangan buka pintu. Sabar. Open the door and I'll get face real quick. Okay, normal ya, kita boleh tengok. Okay, normal. Buka pintu. Hop. Tutup pintu balik. No. Oh my god, Ira mess up. Ya benda tu. Ya tak keluar. Sekejap, benda ni TV pun dah sengit, korang tahu tak?
Oh, Ira tahu. Setiap kali kita buat salah, rumah ni jadi macam ni. Wait a minute. You got a pizza coming. Eventually, let him in. If you hear footsteps, it's probably just the building settling. Everything is exactly where it should be, even when it isn't. Wash the dishes. Alamak, Ira macam buat salah lah tadi. Patut tengok dulu tadi. Okay, basuh pinggan dulu. Okay. Aduh, 1/4. Sekejap. Louis, okay ke tu? Oh, okay. Basuh pinggan. Sekejap, ini makin lama makin siapa? I saw your light on and wanted to say hi. Hey, I'm your new neighbor. Ya ke? Ui, dekatnya. This is not normal, okay? Not normal. Go away. Great first impression of the neighborhood. Good. Okay dah. Kita halau teruknya rumah ni. Oh my god, makin lama makin teruk. Basuh pinggan. Ira suruh basuh pinggan. Okay, basuh pinggan. Okay. Dekat sinki. Sini. Sinki. Sini. Basuh. Okay, baik. Okay. Dia jam sikit tapi dah tak perasan tadi. Dia punya suara lah dengar. Okay. Oh no, makin sengit TV tu. So, I want to show you something. Alamak lah, dia ni orang tengah show you something pula. Apa dia? I'm practicing For a recital tomorrow. Recital? I need to watch right now. Please, I just need a little space. I don't usually perform for people. Iya ke? Nampak macam normal. Tengok sini. Normal ke ni? Macam mana ni? Nanti rumah makin sepah. Sabar jap. Please watch one dance. Ya, kalau dia ke? Oh. Sanity kita turun. Oh, tapi still 55. TV makin sengit. Okay, kita lap tingkat lagi sekali. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, settle. Ya, tas kita dah siap. Kita ada 54 ringgit. Kita angkat ringgit ya. So, kalau ada pizza, kita bagi je dia masuk. Okay. A neighbor report smoke coming from your house. Open the door. Mana ada datang asap dekat rumah kita orang ni? Stay back for me. Kenapa kau bagi dia masuk? I got it, stand back. Oh, ini ke yang terbakar tadi? Iya ke? You're lucky someone called in early. Ya, bila ada asap kat situ, Ira tak perasan. Oh, tak perlu dah bagi masuk. Bagi je lah. Okay, apa ni? We're sad. Did you hear me talking to someone? No, I didn't hear you. Apa kau merepek ni, Louis? Aduh, pelik lah dia ni. Random betul. Kita kena water the plant Okay, kita... Apa nama ni? Kita... Tuang air pula. Water the plant. Water the plant apa dalam bahasa Melayu? Hilang dah. Lupa dah bahasa Melayu apa. Siram pokok. We start emergency work. Okay. Your water is probably Sabar. down by now. Seriously? Yeah, go check. I have a notice with the Okay. details if you can open the door. Nampak macam normal. Okay. Okay, boleh buka. Hello? This concerns your house water. Makin bersepah lah. Oh, Ira rasa dia bersepah sebab kita ni kot. Makin lama banyak tas. Maybe macam tu. Ni kena siram pokok juga ke? Dan bilik air pada pokok ke? Macam ni dalam bilik air dan pokok. Okay. Ke dia bagi oksigen dalam bilik air supaya kita boleh bernafas. Macam tu. Please don't leave. I just need directions.
Tangan dia tak normal je. Tangan dia, what happened with your hand? Alright then, if something bad happens to me, I'm haunting this house first. Luis, buat kerja Luis. Sekejap. Ada satu tanaman kita belum siram, sabar Kat mana dah tak. Kat mana? Sini ke? Sini ke? Mana ada pokok kat sini? Mak kau. Tolong, mana pokok lagi satu? Pokok mana ni? Semua tak kau ni terkejut aku. Ingat hantu lah tadi, rupanya dia. Okey. Oh, kat situ. Sini. Tak perasan. Okay. Yeah, complete. Clean the kitchen. Okay, kita clean the kitchen. Are you okay? Really dizzy. I just got really dizzy. Sekejap, saya check. Okay ke tak? Salah. Oh. Okay, dia buka pintu. My room is over there. Are you sure to let her in? Akak bukan kat situ, Kak. Masuk dalam sini pula. Pahanya lah, sama makin lama makin sepah. Tadi macam pukul 4 Pukul 4. Itu pukul ke apa sebenarnya? Thank you. Apa ni? Skip pull down. Oh, tak nak. Thank you, the baby likes you. Baby? Mana baby? Datang mana baby? Dia suruh clean the kitchen. Oh, dah siap. Oh, Luis dah buat tadi. Okay. Lepas tu kita kena buat apa ni? Bersepah ni, siapa TV pun ingat macam mana? Kita tunggu je orang datang. Ira nak tengok security cam. Kita on dulu. Okay, normal. Okay, tak ada apa-apa. Ada saman kat belakang. Ira tutup pun Dia ada. Luis, tengok belakang. Tapi pintu pergi belakang. Sorry, I just need grab my dog. Bukan lelaki tadi ke? Sekejap. My dog jumped over your fence a minute ago. Can I go in? Sejak bila? Oh, dekat belakang tadi tu anjing kau ke? Macam salah je. Tak ada anjing weh. Itu manusia tau, bukan anjing. Find a way to get him. Okay, Ira halau je dia sebab macam nak pergi ke backyard. How can I go to the backyard? Sebab ni bilik. Sana tak bilik air. Apa dah jadi? Benda yang belah atas ni jatuh ke? Asal benda ni boleh naik? Ingatkan jalan rahsia ke apa tadi? Dah berlabah. Masanya. Tolong. Seriously, dia lalu macam tu je. Tak mati Betul apa yang makin lama bagi bersepah? Yo, open up. Member one. Yo, I'm doing a late night stream challenge. I need people for content. You want me to be in your You want me to be in your stream? Open up for a sec. Chat want to meet you. Kau tak ada orang lain ke? Ya Allah. Sekejap. Dia tak ada dah. Nak buka ke tak Buka je lah. Macam normal je. Macam normal. Dia buka pintu. So, what do you even do here all I night? just take care of the house. Wait. Okay. Chat, is this kid boring? Damn! They all said yes. Huh? W chat. W Alright, chat. chat. We're out. That was That's kind of... What the... Kau tiba-tiba datang-datang nak hina orang. Kau ngajo. Terbalik dulu aku sini. Cook tomorrow lunch. Macam nak masak. Apa Luis cakap? I want to leave first. Oh, okay. Talk later. Okay. Nanti chat I'm not Jess. I'm not Jess. Sorry. I'm Thanks for joining, okay? Help. Thank you Luis sebab join. Okay. Help me.
Balik. Tak ada masuk rumah aku. Sana. Tak berubah Kita buat perkara yang betul ke? Wait a minute. Ada ke benda tu tadi kat bilik air? Macam mana ni? Dah berantakan dah rumah ini. Tengok ni. Ini dah jatuh. TV dah sengit. Kerak TV. Sekejap. Apa tadi tu? Kita buat salah juga ke? Kita buat salah lagi ke? Sekejap, Ira tak faham. Sanity kita turun. No. India. Can you get her? Her name is Luna. Ira kalau sekali Ira salah, Ira mati. Sebab tinggal 10. Dia akan tolak 10. Okay, Ira buat macam tu. Thank you. Can you go Luna get for me, I miss her so much. Bring back Luna. Drop jap. Luna. Macam mana Luna ni boleh ada dalam bilik? Tingkap tutup tau. Macam mana kau boleh dalam ni? Okay, kita bagi Luna kat dia. Nama kucing ni Luna. Siapa suka kucing angkat tangan? Yeah. Okay, nah ambil kucing awak. Macam mana kucing boleh masuk dalam bilik saya? Okay, bye bye. Mana perut tadi? Oh, kat situ. Okay, kita masak lagi sekali. Ambil air. Pasta kita I'm home. udah kunam. You're okay. Kelik manis 108. Kelik before 6 AM. Oh, kita I see you didn't earn enough allowance money. I know you tried your best. I'm not mad. I know you but tried your best. You know what this means. No reward this time. No reward. We'll try again No. tonight. Kita gagal. Ending 2/4. You made it but didn't collect enough cash. Oh, I made it. Okay, Alhamdulillah. Tapi kita tak cukup cash je. Okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video ni, okay? Ira minta maaf kalau video ni bosan, tersilap kata, tersalah kata apa semua, okay? Ira berjaya. First time Ira berjaya main game hantu yang you know, Ira selama ni main game hantu pun bukannya buat betul-betul sangat pun, sebab lagipun Ira sekolah and tak ada masa nak main lama-lama. Macam tu. So, tak tahulah. Akhirnya Ira berjaya, tapi Louis dia left waktu saat-saat akhir kita nak menang. Gitu. Tapi tak apa, sebab dia busy. So, terima kasih sebab tengok video Ira untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen and share video ni pada kawan-kawan, okay? So, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.